Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, al-umrah jaizatun, umrah itu sah. Diriwayatkan daripada Jabir lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah mirathun li ahliha. Umrah itu menjadi pusaka kepada orang yang berhak terhadapnya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, al-umrah jaizatun, umrah itu sah, berlaku ataupun sah, jadi. Riwayat daripada satu lagi, cuma dalam isnad ini dia berkata mirathun li ahliha aw qala jaizah, yang dengan syak. Yani umrah itu menjadi pusaka kepada orang yang berhak terhadapnya, yaitu mu'mar dan pewaris-pewarisnya, ataupun dia berkata jaizah, mirathun ataupun jaizah, begitu, yani dengan syak. Ini kita, walaupun bab ni bab lain daripada hak dulu, tetapi dia sebenarnya masuk pecahan lagi, termasuk dalam pecahan bab dulu lagi. Sebab ini pun, umrah ini pun sejenis pemberian juga, satu bentuk pemberian juga, termasuk dalam bab hibah juga, bab pemberian juga. Ini satu bentuk pemberian, dan cara pemberian ini asasnya ada di zaman jahiliah lagi. Tetapi Nabi SAW baikilah mana yang tak kena tu dalam cara yang digunakan oleh di zaman jahiliah tu, Nabi baikilah mana-mana tak kena. Jadi setakat yang ada hari ni, sikit sebanyak tu ada khilaf lagi lah. Pada dasarnya jelaslah apa yang dimaksudkan dengan umrah itu. Umrah daripada amara lah, umur, amara aimira, mana umur lah, daripada situlah ya masdar ni. Baik, kalau kita tengok dulu Imam Nawawi kata ni, mula-mula tu dia sebut hadis-hadis tadi lah, hadis-hadis yang kita baca dah tadi, dia sebut tu. Lepas tu lepas pada dia sebut hadis-hadis tu, lepas tu dia kata, tengok situ. Qala ashabuna wa ghairuhum min al-ulama al-umra qawluhu a'martuka hadhihi ad-dar mathalan aw ja'altuha laka umraka aw hayataka aw ma 'ishta aw ma hayita aw ma baqita aw ma yufidu hadha al-ma'na. Gitu. Ulama-ulama, tokoh-tokoh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan ulama-ulama selain daripada mereka, mazhab lain pun, yang kebanyakan mereka berkata, qauluhu, kata-kata seseorang begini, a'martuka hadhihi dar, masalah, aku berikan rumah ini sebagai umrah kepadamu. A'martuka, misalnya dia kata, ataupun dia kata, aku berikan rumah ini kepadamu umraka, sepanjang umurmu, au hayataka, sepanjang hayatmu, ataupun dia kata, selagi engkau hidup. Jadi aku berikan rumah ini, misalnya rumah, lain-lain pun lagu itu juga, selagi engkau hidup, ma'ishta, ataupun dia kata mahayita, samalah, ma'ishta, mahayita, selagi engkau hidup. Mungkin ada sedikit perbezaan lah di antara Asha dengan hidup tu, Hayya Yahya tu, ada sedikit beza. Kalau Asha maknanya hidup
dengan boleh cari makan. Mana hidup dengan segar. Itu dalam bahasa Arab dia ada beza. Hidup ma'isyah, boleh cari ma'isyah, boleh cari makan. Boleh cari makan lagu mana? Segar lah, sehat lah, tidak cacat. Tidak orang kata bergantung kepada orang lain. Jadi orang panggil apa? Apa orang panggil? Kita tu masyarakat apa dia? Orang cacat je lah. Apa ni istilah baru tu dah? Kurang upaya tu. Kurang upaya tu. Maknanya tidak gitulah. Hidup mana tidak dalam keadaan begitu. Itu makna ishtah. Au hayyita. Ataupun kalau hayyita, hayya tu maknanya hidup selagi boleh nafas, walaupun tak boleh gerak pun hidup lagi, tak mati lagi. Tu. Itu beza tu. Sajalah dah sebut dah sini dah. Lalu sebelum pada kita sebut dah sini, tak apalah kita celah-celah tu. Sebab itulah ulama-ulama fiqh misalnya, kita baca dalam fiqh Syafi'i misalnya, dalam fiqh Syafi'i dia beza di antara binatang yang hidup di dalam air saja. Hidup boleh cari makan dalam air saja, hak tu boleh makan. Ketan pun hak tu lah boleh makan. Tapi kalau ketan tu dah terarak ni pun dia boleh cari makan juga, hak tu tak boleh dia. Sebab dia beza pada perkataan tadi lah. Dia guna perkataan aish, dia bukan guna perkataan hayah. Kalau naik semuta boleh hidup tapi bukan cari makan, tu tak apa. Tapi kalau hidup boleh cari makan, ini dari segi perkataan tu lah. Penting tu, pada penting tu bagi orang fiqh penting. Dia ambil kira perkataan-perkataan. Soal kita nak terima tak terima, khilaf mazhab, itu soal lain. Tapi bagi orang yang dia ada pegangan dia lah, ada kaedah dia. Di antara kaedah dia tadi rasa dak hak kita nak celih sikit, selingan lah kita kata. Yang kedua, nama Aisyah. Nama Aisyah. Kan nama Aisyah, ada nama Yahya. Yahya Aisyah. Orang lelaki jangan nama Aish. Tapi ada juga dalam kitab-kitab ni ada. Tapi jarang. Biasanya Aisyah, perempuan. Jadi Aisyah tu apa makna? Makna diharapkan pada nama tu, doa tu. Nama tu merupakan doa. Setiap kali kita panggil, begitulah sepatutnya dengan nama tu. Jangan jemput serah bubuk, jemput serah bubuk. Salih lah betul. Nak bunyi ala orang putih, kalau tu tak ada makna belakang tu. Biar jadi doa. Lagu mana? Aisyah ni setiap kali kita sebut tu seolah kita minta doa biar dia ni boleh hidup lagu tu dengan sihat, dengan tidak cedera, dengan tidak cacat, bukan jadi orang kurang upaya, boleh cari makan. Itu maknanya Aisyah. Yahya pula tidak lagu tu. Tapi siapa dia ada hidup ni, maknanya hidup dalam keadaan jadi susah? Tidak. Mana Yahya ni lebih luas lagi makna dia. Ada juga orang yang ibu dia sudah tua dah, sudah tua dah, tapi biarlah dia duduk saja pun tak ada kerja pun tak apa, nak dia ada, kan? Hidup lagi, tak boleh cari makan dah. Tapi kepada anak-anak cukup berarti dia hidup lagi. Dia tak boleh cari makan dah, tapi dia hidup lagi, berarti juga kan. Tetapi hak lebih berartinya iaitu boleh buat kerja, boleh buat sesuatu. Itulah Aisyah. Di sebalik nama, dia ada benar juga. Tapi kadang-kadang kita tak tahu nama tu berapa. Nama dia Aisyah, Fatimah misalnya, beri Fatimah. Dia ada makna-makna di sebalik. Ya molek tu. Tak apalah kita pergi sini, bukan nak cakap tu, nak hadin. Au baqita, selagi engkau adalah, selagi engkau hiduplah, selagi engkau ada. Ataupun mana-mana perkataan yang memberi makna ni lah, memberi makna ni, memberi makna saat ni, selagi engkau hidup, selagi ada umurmu, selagi hayatmu dan seumpamanya lah, dia kata lagi. Itulah orang panggil umrah.